Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainin Syukri ingin membentangkan kemahiran mengarang dalam membentuk nilai kemanusiaan dan emosi murid. Untuk pengenalan saya, kemahiran membaca dan mengarang saling berkait tentang murid tingkatan 3, teks ilmiah kompleks serta kosakata yang tinggi dan masalah kurangnya berminat pelajar tingkatan 3 tentang membaca. Dekat sini kita akan menerangkan tentang strategi-strategi yang perlu guru fokus bukan sahaja kepada akademik tetapi pembentukan sasial. Ya Allah, lupa. Baik, seterusnya maksud kemahiran mengarang. Kemahiran mengarang ialah keupayaan murid untuk menyusun idea secara sistematik, mengembangkan isi dengan huraian dan contoh, menggunakan bahasa-bahasa yang gramatis serta membina wacana yang padu. Kesemua ini melibatkan proses merancang, menulis, menyunting dan merefleksi diri. Seterusnya, untuk kepentingan dalam membentuk nilai kemanusiaan. Melalui penulisan, murid dapat membina empati diri mereka, iaitu untuk memahami perspektif orang lain, dapat mengembangkan toleransi dan meningkatkan kesedaran sosial. Iaitu penulisan ini menjadi wahana pendidikan nilai murid-murid tingkatan 3. Untuk bahagian mengarang dan perkembangan emosi, kesemua remaja mempunyai berada dalam 3 fasa, iaitu pencarian identiti, tekanan rakan sebaya dan perubahan emosi yang kompleks. Penulisan-penulisan yang kita ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan 3 ini berfungsi sebagai saluran yang ekspresi selamat tetapi kendiri, iaitu ia dapat ini menjadi medium sebagai refleksi diri mereka. Seterusnya, untuk penulisan sebagai pembina jati diri. Melalui penulisan, murid dapat membina naratif diri mereka sendiri dengan mengenal kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan mengenal kekuatan dan kelemahan mereka, mereka dapat membina keyakinan diri mereka serta dapat membentuk identiti yang matang di dalam penulisan, iaitu dengan mengembangkan sasiah secara menyeluruh di dalam diri mereka sendiri. Sebagai guru, untuk membina penulisan yang baik kepada pelajar-pelajar tingkatan 3 ini, saya mempunyai strategi PDP dengan penggunaan penguasaan kosakata yang baik, iaitu kita dapat menggunakan atasi masalah ini dengan menggunakan peta konsep, kad imbasan serta jurnal kosakata. Murid mengaitkan istilah dengan pengalaman hidup sebagai pembelajaran yang lebih bermakna kepada dalam diri mereka. Sebagai contoh, strategi PDP, saya menggunakan bacaan yang aktif dan pemikiran yang kritis, iaitu saya memberikan soalan aras yang tinggi dan menggunakan penandaan teks yang betul serta pembincangan di dalam kumpulan. Dengan cara ini, mereka aktif di dalam berfikir dengan aras yang tinggi serta mereka mendapat menggunakan idea-idea mereka dengan share and pair kepada pelajar-pelajar yang lain. Hasilnya, mereka faham idea utama, mereka kenal nilai tersirat di dalam setiap soalan-soalan yang diberikan serta mereka dapat berfikir secara kritis. Untuk strategi PDP, bahagian penulisan yang kreatif pula, contoh-contoh aktiviti yang saya berikan ialah babak tambahan cerpen. Saya menggunakan babak tambahan-tambahan cerpen serta menggunakan jurnal reflektif dan surat kepada diri sendiri. Dengan cara ini, mereka dapat menerangkan dalam diri mereka dengan kasih sayang, tanggungjawab dan pengampunan yang empati kepada
diri dan orang lain juga. Untuk cabaran emosi dan etika. Untuk cabaran emosi dan etika ini, isu yang mungkin timbul dalam cabaran ini adalah pendedahan maklumat yang sensitif, konflik keluarga dan isu sosial yang sangat-sangat sensitif. Jadi, guru perlu menjaga kerahsiaan murid-murid, perlu menerapkan garis panduan yang jelas kepada murid-murid tersebut dan batas-batas tertentu untuk menggunakan kaedah-kaedah ini. Serta boleh juga untuk memujuk kaunselor untuk membimbing pelajar-pelajar tersebut jika perlu. Apakah peranan guru untuk membimbing pelajar-pelajar ini? Peranan guru adalah perlu menjadi model penulis di dalam penulisan berempati untuk memberikan maklum balas yang konstruktif serta mewujudkan persekitaran yang selamat dan inklusif. Ia mengimbangi kebebasan dan tanggungjawab kepada penulis-penulis seperti pelajar-pelajar tingkatan 3 ini. Kesimpulannya, kemahiran mengarah bukan sekadar untuk peperiksaan sahaja, tetapi ia dapat membentuk empati pelajar, dapat mengembangkan pemikiran kritis pelajar serta membina jati diri mereka untuk menstabilkan emosi-emosi yang tak perlu dikeluarkan. Sebagai guru bahasa Melayu, penulisan harus dijadikan medium pembentukan insan yang berfikiran matang dan berperi kemanusiaan. Jadi dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.